Baru-baru ini saya ceritakan tentang prestasi perdagangan 2024 di mana Malaysia mencatatkan prestasi tertinggi dalam sejarah. Perdagangan mencecah nilai 2.9 trilion ringgit. Terus, Encik Aziz tanya soalan ini. Kenapa belanjawan cuma 700 bilion ringgit sedangkan kita untung 2 trilion ringgit? Mana wang itu pergi? Alamak, kerajaan dah kantoi ke? Adakah kerajaan sengaja suruh wang pendapatan negara? Okey, yang pertamanya, dari mana datang belanjawan 700 bilion ringgit ini? Belanjawan 2024 cuma 394 bilion ringgit sahaja. Lepas tu 2.9 trilion ringgit bukan keuntungan tapi jumlah perdagangan. Saya tolong lukiskan untuk Encik Aziz, okey? Ali ada syarikat jual chip. Dia import bahan mentah 1 juta ringgit. Lepas tu dia buat chip dan ekspor 3 juta ringgit. Jumlah perdagangan adalah 4 juta ringgit. Untung kasar dia lagi sikit, dalam 2 juta ringgit sahaja. Lepas tolak gaji pekerja, kos maintenance kilang, kos equipment dan lain-lain, untung bersih dia lagi kurang. Adakah untung bersih ini pergi pada kerajaan? Tidak. Untung bersih ini pergilah kat Ali. Kerajaan cuma dapat sedikit sahaja dari cukai. Jadi bila kita cakap perdagangan 2.9 trilion ringgit, kerajaan cuma dapat sebahagian sahaja sebagai cukai. Ya, bukan keseluruhan 2.9 trilion ringgit itu. Jadi macam mana Encik Aziz? Boleh faham tak penerangan kali ini?